Kalau kau start trading dengan entry, buy, sell, kau tak akan make it profit, kau akan lebih banyak buat loss daripada profit. Aku selalu dapat soalan common, newbie yang nak join dalam industri trading, yang nak terjun dalam industri trading akan tanya soalan dekat mana nak mula. Alright, so aku nak bagi sedikit pemahaman. Dalam trading ni, first sekali, benda pertama sekali kau kena tahu trading tu apa. Okay, kau kena tahu trading tu apa benda yang kau nak buat ni semua. Kemudian kau kena faham asas. Kau kena start daripada asas dulu. Kalau kau start trading dengan entry, buy, sell, profit, loss, trust me, kau tak akan lama dalam benda ni dan kau tak akan make it profit. Kau akan lebih banyak buat loss daripada profit. Third, bila kau nak terjun dalam industri trading ni, first kali yang kau kena tahu adalah kau wajib ada mentor. Okay, wajib ada mentor, wajib ada orang yang guide kau daripada atas. Sebab mana-mana bidang sekalipun dia pasti kena ada guru yang kena mengajar korang. Kalau korang nak belajar melalui internet, melalui YouTube, melalui social media, it's okay. Tapi dia sangat berbeza dengan bila kau ada mentor yang mana kau boleh one to one bercakap dengan orang, bersoal jawab secara terus. Okay, next. Okay, bila korang nak terjun dalam bidang trading ni, kau perlu tahu yang mana boleh kata semua platform trading ada menyediakan demo account. So kau jangan mulakan trading dengan real account, kau mulakan dengan demo account. Daripada situ engkau testing dulu apa yang kau belajar dengan cikgu kau, apa knowledge yang dah kau absorb masuk dalam kau punya otak. So daripada demo account tu juga engkau akan praktis untuk kau menuju kepada real account. So dalam tempoh short kau jangan sekali-kali gunakan real money untuk kau trading. Fahamkan dulu asas, fitkan dulu kau punya asas dalam trading sekurang-kurangnya basic, kemudian baru kau test dan error menggunakan real money. So kat mana kau nak belajar semua benda-benda ni? Of course next 7 April aku akan anjurkan satu webinar secara online. Korang boleh tengok dekat poster yang ada dekat depan korang sekarang ni. 7 April secara online korang boleh join aku punya webinar. Pertama aku akan ajar korang apa itu asas pasaran dan macam mana dalam trading ni kita boleh buat duit, bagaimana pasaran bergerak. Daripada situ korang akan faham serba asas bagaimana industri trading ini bermula. So kalau korang nak daftar, komen nak di ruangan komen dekat bawah. Nanti aku akan share dengan korang, aku akan guide korang macam mana korang nak join aku punya webinar. Kita jumpa nanti.